nak memanusiakan dalam pendidikan anak-anak kita. Perancangan kewangan untuk pendidikan anak-anak amat penting. Selagi anak tu masih sekolah lah, tak payahlah social media tu. Zaman ni lebih melawan sebenarnya. Memang anak-anak kita ni sekarang ni lebih banyak karenah, jadi cabaran amat-amat berat. Diiringi oleh tetamu VIP kita yang lain, Encik Syamil Fahim Muhammad Fahim, Ketua Pegawai Eksekutif UITX Teams Neighborhood. Hari ini kita mengadakan satu forum khusus untuk ibu bapa tentang macam mana how to be a good parent. Kita amat berbesar hatilah pasal kalau nak ikut crowdnya, dia bukan crowd kepada ibu bapa sahaja. Kita ada juga guru-guru, kita ada juga pendidik dan kita juga ada figura awam. Sebelum kita nak cuba didik anak-anak, mak ayah kena berubah. Jadi mak ayah kena cari ilmu, upgrade ilmunya untuk buat perubahan-perubahan yang sewajarnya. Mak ayah kena mendidik anak dengan teladan, dengan contoh. Jadi mak bapak kena berubah, anak-anak akan ikut seiring dengan perubahan yang mak bapak lakukan. Kita dapat banyaklah maklumat, dia punya program pun padat. Saya dapat banyaklah maklumat yang berguna lah untuk saya dan juga insya-Allah akan diturunkan kepada kawan-kawan yang tak hadir pada hari ini. Nat Zainal telah berkecimpung dalam industri hiburan sejak tahun 2008. Untuk perkembangan anak-anak zaman moden sekarang ni, memang tak boleh lari dengan penggunaan gadget. Dalam pada masa yang sama, elakkan daripada trend-trend yang mungkin merosakkan, tapi kita galakkan mereka untuk mendapatkan pengisian tentang education, benda-benda yang baik untuk manfaat anak-anak lah. Pendidikan anak pun sekarang perlukan biaya yang bagus. Kita tak boleh macam, kita duduk rumah je, sayangkan anak tapi tak usaha dapatkan pendapatan lebih. Tak, saya faham. Kita di tengah-tengah sekarang ni. Ibu bapa yang mempunyai anak, kita galakkan untuk membuat simpanan semenjak anak lahir. Menyimpan daripada kecil walaupun RM20, RM30. Jadi pengalaman saya sendiri pun. Saya mula berkhidmat di PTPTN, sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk simpanan SSPN ni sangat baguslah sebenarnya. Saya pun sebenarnya dah ada dah untuk anak-anak saya. Bila dah start kita berkahwin, berumah tangga, startlah menyimpan walaupun RM30. Sebab anak ni akan growing sampai 18 tahun. Dia ada macam takaful kan kalau jadi apa-apa pada kita, breadwinner. So anak-anak ni akan tetap melanjutkan pelajarannya. So kena pula isteri kita tak bekerja kan. Dia sangat membantu. Start menabung. Jadi di sini saya sarankan kepada ibu bapa perlu bertindak untuk membuat simpanan untuk anak-anak. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, jangan lupa simpan SSPN, simpan jaminan masa depan. Setiap ibu bapa, mereka ada cara mereka untuk membesarkan anak sendiri. Kita buat cara kita lah. Kita tak boleh nak condemn. Kenapa bapa dia macam ni? Kenapa mak macam ni? Diorang tahu cara untuk membesarkan anak. Siapa tak nak tengok anak-anak berjaya kan? Saya doakan supaya program sebegini diteruskan sebabnya banyak manfaat dan juga kebaikan untuk parents dan terutamanya pada saya yang new parents lah. Terima kasih Simpan SSPN Dan Pak and Ma. Best! Parenting A+ Forum Pak Enma X Simpan SSPN Awesome!